Saya Haji Nasir Darwish menetap di Alam Damai, Ceras. Saya first time, sahabat-sahabat bawa saya hari ni, first time lah. Kita rancang-rancang nak makan dalam grup ni. Jadi saya di Pelawa sama, so ikut samalah grup ni. So this is my first time lah. Grup kami ni makan ikan bakar, ikan patin, daging gulai salai. Saya bukanlah kaki makan sangat, tapi dalam banyak-banyak ni masih suka daging salai lah. Okey, alhamdulillah sedap. Okey, dia punya gulai lemak dia tu lemak dan ada terasa pedas dia. Itu kick lah. Daging dia pun okey, dipotong kecil-kecil, lembut lah sikit ya bagi orang yang dah berumur, dah gigi dah habis, dah tak ada. Okey cik, kalau dari segi harga dan portion pula macam mana, okey tak? 100 4 orang okey lah. Saya rasa reasonable lah. Ya, dengan ikan bakar semua ada, apa semua daging salai. Dan satu lagi saya rasa kopi O ni menarik. Kopi O ni menarik dan agak dikekalkan lah. Dengan cerita free flow boleh tambah-tambah. Kebersihan alhamdulillah. Nampak tempat dari luar pun cantik, bersih dan banyak hiasan-hiasan ni. Saya percaya ramai crowd akan datang lah kalau makanan pun sedap. Jadi kepada mereka yang belum berkesempatan hadir untuk menyambut selera di kedai ini, maka saya syorkan lah, khususnya kepada ahli-ahli keluarga, nak bawa ahli-ahli keluarga datang makan tengah hari. Malam buka? Malam buka. Dan parking menarik, bangunan pun menarik dengan hiasan-hiasan dengan style vintage lama, style lama. InsyaAllah saya rasa ramai yang akan datang. Salai Power memang power terbaik.